Orang yang nak boleh buat ibadat ni, boleh buat benda sunnah ni apabila diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab tu sampai bila-bila pun Nabi sentiasa suruh kita baca doa untuk minta hidayah. Hidayah dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdi daripada perkataan huda, ya Allah bagilah hidayah. Ulama kata hidayah itu bukannya aslul hidayah. Hidayah yang kita minta sehari 17 kali dalam semayang itu bukanlah hidayah untuk Islam, tetapi hidayah bermaksud pimpinan Allah, bimbingan Allah, tunjukkan daripada Allah untuk Allah pilih kita, tunjuk kat kita buat amal ibadat ni. Maka orang yang kaya dengan hidayah Allah, dialah yang paling banyak selepas ada ilmu mengamalkan ilmu itu. Maka hak nak buat ilmu-ilmu ni, hak nak beramal ni semua di atas pilihan. Beruntunglah orang yang tak pernah tinggal sunnah. Dia sentiasa ingat. Bermaksud Allah sentiasa melihat dia dan membimbing hidupnya.